Hai, dia saya di sini. Okey, saya ada menerima satu video lah daripada sahabat politik saya lah, mengenai lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Langkawi. Jadi video itu semasa PMX turun daripada fly dan tiba di Balai Ketibaan. Jadi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pergi bersalaman dengan satu pasukan yang memakai baju biru. Dan saya kenal lah yang Datuk Seri Anwar bersalaman itu. Mereka adalah ketua-ketua cabang Kedah. Jadi sahabat-sahabat saya lah juga kan. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia pergi bersalam dengan ketua baju biru tu lah. Datuk Zuraidi lah kan. Apa yang persembang saya tak tahulah, sebab video itu di-mute kan. Dan saya juga melihat juga kan, di belakang itu saya ternampak lah kan, Datuk Seri Saifuddin Nasution merangkap ketua PKR Kedah kan. Jadi saya pun duk tengok juga, kenapa pula PMX salam ketua PKR Kedah tak salam mungkin lah kan. Mungkin saya berpandangan positif lah kan, mungkin dah salam kot sebelum tu. Yalah, sebagai pempengaruh politik madani lah kan, yang pro bono ni. Yalah, saya suka melihat kan, orang kata apa, video-video itu dan saya menganalisa kan. Okeylah, yalah, kita pun sedia maklum kan yang PKR Kedah ni saya rasa belum lagi dilantik kan, jawatan-jawatan lantikan kerana ada sedikit masalah dalaman lah kot tak tahulah kan, negeri Kedah ni dia bukan besar sangat kan, kita pun tahu kan. Cuma yalah, saya melihat kalau begini kacau jugalah kan. Sepatutnya PKR Kedah ni dah ada strategi kan. Kita juga melihat bagaimana DAP kan, baru-baru ni dia ruyuk di Sabah. Dan mereka balik, mereka telah membuat satu kejutan lah kan, di mana mereka telah memberi kata dua ataupun peringatan kot kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat reformasi kan dalam masa 6 bulan. Kalau tak buat, mereka akan mengambil tindakan lah kan. Tindakan yang saya lihat, mungkin mereka akan meletak jawatan kabinet dan mereka akan terus menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sehingga habis penggal inilah kan. Itu yang saya nampak lah. Dan baru-baru ni ialah isu UEC ni juga agak panas dan banyaklah persepsi naratif yang dimainkan oleh gabungan-gabungan dalam parti madani, Kerajaan Perpaduan ini sendiri. Jadi dalam bab Kedah ini ialah kita melihat apa hala tuju lah kan, apa hala tuju PKR untuk merampas negeri Kedah lah. Kalau saya tengok situasi begini, lain macam tu kan. Kita pun dah tak lama tuan-tuan, dah nak menuju ke PRU yang ke-16 kan. Saya melihat kalau tidak dibuat sesuatu untuk menjernihkan keadaan, saya rasa Sanusi akan teruslah makan popcorn, dan mungkin juga kerajaan negeri Kedah ini akan terus dikuasai oleh Sanusi Makno kan. Kerana saya sendiri melihat siapa calon-calon yang boleh diangkat untuk menandingi Sanusi Makno kan. Semalam saya ada tengok satu video mengenai isu UUM tidak memberi kebenaran kot menggunakan dewan mereka untuk majlis
graduasi pelajar-pelajar ataupun staf daripada SADA. Kan, kononnya last minute bagi tahu yang tidak ada renovasi lah. Jadi Sanusi semalam dia menggunakan pentas masa dia diberi ucapan, dia melontarkan satu, orang kata apa, kritikan yang agak keras lah kepada pengurusan UUM, kepada KPT dalam isu politik ni. Dalam isu belajar ni, pendidikan ni tak perlulah kita mempolitikkan kan. Saya pun ada melihat juga video itu, dan sebagai bekas ahli akademik kanan, saya melihat ini bagi saya tidak wajar lah. Dan bagi saya apa yang dibuat oleh UUM ini memberi bola tanggung lah kepada Sanusi, dan juga orang-orang yang bekerja di SADA itu, mereka akan terus menyokong Sanusi kan. Benda kecil je tuan-tuan kan, apa salah bagi guna kemudahan UUM. Lagipun SADA menajar pelajar mereka cukup ramai dan UUM juga mendapat imbuhan, mendapat keuntungan kan. Sekarang ni pendidikan adalah satu perniagaan. Okey, dan berbalik kepada isu Kedah ni lah kan, saya tak nampak lah kan calon-calon yang akan diketengahkan untuk menumbangkan Sanusi. Dan Sanusi dalam video itu juga berkata, kalau nak berpolitik, mai lawan saya di Jeneri kan. Dia kata mai lawan saya. Kod nak tahu boleh apa menang tak boleh menang. Wow, Sanusi, kalau saya melihat pun begitu kan. Sanusi ni kalau siapa pergi lawan dia, buat habis duit je lah. Kan, kalau buh menteri pun boleh bungkuih lawan situ. Ini kita melihat sentimen lah kan. Dalam media sosial pun kita boleh melihat lah tuan-tuan. Kalau menteri post apa-apa pun kecaman lah, melainkan dia ada admin lah untuk delete komen-komen yang yang begitu negatif kan. Jadi apa isu yang saya nampak di airport itu bagi saya macam tak harmoni lah. Minta maaf cakap lah kan, saya ahli PKR kan. Kita nak merampas Negeri Kedah kan. Walaupun kadang orang melihat saya ini pro kepada Rafizi. Wah, saya bukan pro kepada Rafizi, pro ke siapa-siapa kan. Saya melihat sekiranya pemimpin itu mempunyai hala tuju, integriti, saya okey je, saya akan menyokong. Siapa-siapa pun sama juga kan. Dalam isu PMX pun saya mempertahankan beliau. Saya tak ada mengecam kononnya saya nak menjatuhkan kerajaan Madani. Tak, saya dah ulang banyak kali dah tuan-tuan kan. Dalam isu ini saya tak nak Haji Awang menjadi Perdana Menteri, itu saja. Saya tak nak anak cucu saya dirosakkan oleh parti ajaran PAS ni. Itu memang saya dah kata banyak kali lah. Cuma dalam isu Kedah ini ialah kita kerajaan Madani perpaduan, kita melihat UMNO juga mempunyai cita-cita yang tinggi kan. Tak tahulah, saya rasa UMNO masih lagi mahu jawatan Menteri Besar, tetapi saya melihat juga UMNO hampa nak ketengah siapa kan. Hampa nak kena Tok Ded lagi siapa, ahli ketua-ketua bahagian yang ada sekarang ini. Saya rasa malas saya nak cakap kan, sebab tak ada aura pun tuan-tuan kan. Tak ada aura. Macam ketua penerangan kata Datuk Saiful Hazizi nak jadi Menteri Besar, saya rasa boleh lah, berangan boleh, tak ada masalah. Berangan kita tak ada masalah. Cuma apa yang saya nampak, gerak kerja UMNO memang teratur lah kan. Memang teratur, dan kalau nak bandingkan mereka punya ketua-ketua bahagian dari segi kepimpinan kan, dari segi pendidikan, mereka jauh ke depan lah kan. Tapi ada orang cakap juga, nak jadi pemimpin ni tak payah ada semua tu. Lain macam tu kan. Setahu saya Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang nak jadi ahli parlimen ke, ahli Dewan Undangan Negeri ke, at least lah dia kena ada degree. Itu yang saya tahu lah kan. Kalau tak ada tu dia payah sikit lah kan. PAS pun sekarang ni pun dah ambil calon-calon yang hebat juga kan. Itu yang saya kata tadi tu, isu PKR di Kedah ni harus dinoktahkan lah kan, diharmoni lah kan. Mungkin bagi PMX dia kata tak apalah kan, hampa settle lah pelan-pelan. Okey, macam dia tengok Datuk Zuraidi kan, yang tu lah yang saya cakap tadi tu, dia pun nampak Datuk ni dia ada kelebihan juga dari segi akar umbi, dari segi organiknya dengan orang kampung kan. Saya nampak lah, sebab saya melihat juga video-video beliau
kan, cara beliau menyantuni orang kampung kan. Tapi dari segi orang bandar saya rasa tak tahulah kan, dia bandar ni dia lain sikit tuan-tuan kan. Tapi di Kedah ni saya melihat dia sentimennya, dia melihat kepada personality. Personality yang saya maksudkan macam Sanusi lah. Kerana adanya Sanusi itu Kedah huyup tuan-tuan. Dan saya risau lah. Sekarang ni kita ada 3 kerusi DUN, 1 kerusi parlimen. Bukan apa, kot kita tinggal kosong kot. Jadi macam di Sabah kan. Sabah tu pun memang bagi saya memang kosong pun. Memang PH kosong bagi saya lah. Kan orang kata DSA mana boleh cakap kosong. Tu Datuk Jamawi tu melalap. Datuk Jamawi dia calon import. Dia calon payung terjun yang boleh memenangkan PKR. Dan dia telah membuktikan kepada PMX yang yes, dia adalah winnable candidate. Dan Datuk Jamawi dia daripada PGRS. Itulah. Video-video ni ialah saya melihat memang tak berapa nak seronok lah kan. Parti lain dah gelabah kan. DAP dah gelabah. Amanah macam biasalah. Amanah relax lah kan. Mereka nak gelabah pun tak guna. Saya dah banyak kali cakap dah. Seeloknya Amanah ini dia join dengan PKR. Jadi dia kekuatan dia tu lebih lah sikit kan, buat masuk orang-orang yang ada pendidikan agama. Dan saya melihat profesional di dalam Amanah ini ramai tuan-tuan, ramai. Yang ada doktoratnya ramai kan. Jadi bagi saya ada kelebihan. Tapi janganlah hak yang dinasor tu saya rasa dah boleh pencen lah kot kan. Kita kena bagi orang yang muda ya. Tapi kalau muda tak ada pengaruh, tak ada aura, kalau di dalam media sosial pun hang siapa dia? Aku pun tak kenal kan. Masalah lah. Cuma fikir-fikirkanlah kan. Dalam Madani ni siapa yang boleh menandingi Sanusi Makno? Kalau boleh fikir yang tu, InsyaAllah kita boleh menang lah. Tapi kita ada masa yang suntuk sekarang ni kan. Tak lama dah tuan-tuan. Tak lama dah. No? Buatlah kerja. Cai.